Ruginya Ali Shukri masa jual batu ni, sebab dia tak buat macam ni. Ada seorang marketer dulu dekat US duk cari jalan macam mana nak cari duit lebih, sebab kerja freelance yang sedia ada ni tak cukup. So ada hari tu kawan dia ni duk komplain pasal susah nak belum datang. Asyik matilah apalah. Si Gary marketer tu kata belah batu lah kalau susah sangat. Tak kena bagi mandi, tak kena bagi makan. Sembang benda merapu dengan member-member ni, habis takat bergelak di meja mamak je. Gary dak, dia bawa sampai ke rumah benda tu. Dia duduk balik fikir macam style juga kalau jual batu peliharaan. Gary rasa dia ada idea, tapi duit nak bagi jadi benda ni tak apa dah. So dia hentam beli batu cara bukai kat Mexico. Tahun 75, batu sebiji baru 1 sen. Lepas tu dia beli kat bot dengan kertas. Settle. Agak-agak lepas tu dia boleh jual ke batu-batu ni. Pada tahun yang sama, dia buat 4 juta bersih. Kalau kita compare dengan nilai sekarang, 24 juta cang. Jual batu ada mata. Dia punya famous tu, habis segala radio ke TV show panggil mai. Tinggal tak masuk podcast je lah kot. Tapi tu semua tak penting, sebab cerita Gary famous dalam dunia marketing sampai ke hari ni sebab dia ada bagi kita satu clue macam mana nak viralkan sesuatu benda. Gary masa awal berniaga tu, dia masuk expo. Kat situ ada satu brand mewah, Neiman Marcus, tertarik dengan produk dia dan beli bang 1000 ekor. Dekat sini lah semuanya berubah. Orang start kenal batu peliharaan Gary dan mulalah TV show pun panggil dan bertambah-tambah lah lagi orang mai beli. Benda ni dalam buku Malcolm Gladwell kita panggil dia tipping point. Malcolm jumpa banyak benda dalam dunia ni, dari fashion trend sampailah ke merebaknya sesuatu wabak. Semua ni perlukan satu number untuk dicapai dulu, baru dia akan meningkat dengan dahsyat. Dan number tu duduk dalam sekitar 15% je. Cuma apa yang 15% dalam cerita Gary ni bukan persen pelanggan yang beli, tapi pengaruh. Sebab 40 anti yang single dan dah letih belah kucing, nak belah batu pula, takkan sama pengaruh dia dengan satu brand yang gah. Benda ni sama macam patung Labubu yang viral tu. Nak harapkan budak-budak duk buat syok beli patung tu, dia pun takkan kaya. So dia pun leverage influence dari Disney, Rihanna sampai ke Beckham pun ada. So kalau you pun nak jual batu ke pasiak pula ke, buat cara ni. Cuba cari apa benda yang 15% you boleh usahakan yang akan buat orang lagi ramai mai beli. Dia boleh jadi pengaruh, dia boleh jadi market share dan sebagainya. So untuk banyak lagi sembang pasal konten dan marketing ni, kita ada komuniti dia dan link ada di bio. E-book free pun dapat sekali.